Hai, selamat menonton kembali podcast Sana Sini di episod yang 58. Saya Sivaraj Chandran. Saya Siva Morgan Pandian. Hari ini kita ada seorang pemimpin yang hebat, yang tidak asing, yang merupakan seorang true blue, iaitu pendukung Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri. Kenalkan diri, Datuk Seri. Saya Ahmad Maslan. Nak pantun dulu ke? Pantang bukan sebarang pantang. Pantang pertiwi dicabar jangan. Datang bukan sebarang datang. Datang ke sini demi perjuangan. Wow. Itulah saya cakap serba kebolehan tu. Nasi goreng tak ada Datuk Seri ni. Semalam saya berkempen di satu PDM Batu Tiga. Masak nasi goreng. Untuk pemberita. Untuk pemberita dan juga pengundi luar. Kita tak boleh bagi makan pada pengundi. Bagi makan salah ya. Saya bagi pada jentera luar. Tentera luar. Jentera luar. Pengundi luar tadi tarik balik. Jentera luar dan pemberita. Jadi mereka bukan pengundi lah. Yalah. Nasi goreng Ahmad Maslan. Nasi goreng Ahmad Maslan. AM. NGM. Ngam. Tadi semua tanya staff kat sini nak makan nasi goreng Sri Ahmad Maslan. Boleh lah satu hari. Tu lain kali. Lain kali. Datuk Seri, hari ini kita akan bincang tentang PRK Air Kuning secara mendalam dan dari perspektif Barisan Nasional. Memandangkan Datuk Seri merupakan pemimpin UMNO Barisan Nasional yang pertama hadir ke podcast kami. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih banyak atas jemputan Yang Amat Senator Siva dan juga Profesor Dr. Siva. Siva and Siva. Siva and Siva. Sana dan sini. Sebelum tu kepada penonton, jika anda menikmati perbincangan kami, sila like, share dan subscribe untuk kita tidak ketinggalan episod-episod yang seterusnya yang akan memberi manfaat kepada rakyat dari aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Ya, Datuk Seri, tanpa membuang masa, kita mulakan perbincangan kita dengan soalan kepada Datuk Seri Datuk Ahmad Maslan. Pantun dah sepatutnya, baru saya minta pantun tapi dah. Datuk Seri, saya ada soalan. Pantun ada lagi. Kemudian. Ya. Datuk Seri, saya ni memang nak tanya soalan ini ke Datuk Seri kerana BN dengan PH, kita dah sekian lama bermusuhan, berdekat. Tapi selepas lembaran politik baru, unity government, kerajaan perpaduan, sekarang kita duduk semeja, sepentas dengan pemimpin-pemimpin yang dulu memaki kita, memfitnah kita dan sebagainya. So, apakah perasaan Datuk Seri? Bolehkah kita terima, Datuk Seri boleh terima, atau ini sekadar politik, tujuan politik, objektif politik sebab kita nak mencapai kestabilan dan sebagainya? Bagaimana how you take it, Datuk Seri? Pada 19 hari bulan 11 2022, kita ada pilihan raya umum yang ke-15. Sampai tengah malam, kerajaan tidak dapat dibentuk. 20 hari bulan 11 tidak dibentuk, 21 tidak, 22 tidak, 23 tidak. 22 tu dua orang personality keluar daripada Istana Negara, menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan yang dicadang, iaitu siapa? Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Hadi Awang. Kalau mereka bersetuju, tidak adalah pilihan raya kecil ni. Lawan PSM je lah. Confirm menang lah. Saya tak perlu datang sampai 12 kali hingga. Kemudian kami pada 23 hari bulan mesyuarat. Masa tu saya Susah Agung UMNO, sampai 4 jam mesyuarat, Prof, dari 9 malam sampai 1 pagi. Pukul 1.37 saya selaku Susah Agung turun ke tingkat 4 Menara Dato' On WTC dan memberikan kenyataan media kepada berpuluh masih lagi menunggu. Apakah kenyataan medianya? Bahawa UMNO bersetuju untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Sebelum itu BN dah ada lah. Berarti UMNO dan BN bersetuju. Pada pukul 9 pagi 24 hari bulan, itu 1.37, 9 pagi 24 hari bulan, mesyuarat khas Raja-Raja. 5 petang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Kami bersama dengan kerajaan perpaduan, bukan kami bersama DAP. UMNO BN bersama dengan PH. UMNO BN 30 kursi campur PH 82.
112. Nak jadi kerajaan di Malaysia 222 ahli parlimen bagi 2 111, nak menjadi kerajaan 111 campur 1 112. Yang ini betul-betul 82 campur 30 112 kerusi on the dot, maka kita jadi kerajaan atas sebab kita setuju dengan titah agung kerajaan perpaduan, atas sebab kita tidak mahu kerajaan tergantung. Tak pernah dalam sejarah. Oleh itu saya menerima dengan hati terbuka kerajaan perpaduan ini. Dulu saya punya pantun, jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena ... jangan sokong ... kan. Di tengah. Ini orang dengar, ramai sangat orang dengar. Sekarang ada pantun baru. Jika tuan pergi memancing, dalam berdi berisi umpan. Kami sekarang sudah kamcing demi generasi masa depan. Datuk Seri, apa... Okey, sekarang kita BN dah terima PH sebagai rakan dalam apa, sebagai rakan sepasukan. Ya. Apa pendapat Datuk Seri secara jujurnya? Adakah Pakatan Harapan ni secara jujurnya, khususnya DAP sejujurnya dia bersama kita dan ingin membantu kita, khususnya untuk memenangi PRK Air Kuning ni? Jentera dia turun tak 100% untuk bantu kita? Tidaklah 100%, tetapi mereka ada menunjukkan komitmen turun. Saya bersama pelancaran jentera muda Pakatan Harapan. Pemimpin DAP ada, PKR ada, Amanah ada. Saya berucap, Menteri Besar Perak berucap sebagai contoh di PDM Tanjung Keramat, di satu dewan terbuka. Itu sebagai contoh. Kemudian mereka juga hadir dalam mesyuarat-mesyuarat yang dipanggil. Dan mereka juga turun beberapa pimpinan yang berjawatan. Itu contoh ada komitmen dengan masyarakat Cina khasnya. DAP dengan masyarakat Cina. Cuma jadi isu, Prof. Ya. AMDAP. Itu isu masih AMDAP. lagi AMDAP. UMNO DAP. Masih lagi, Prof. Masih lagi. Itu dia punya, kalau daripada 10 perkara itu nombor 1. Dalam talking points pembangkang. Nombor 1 AMDAP. Saya nak menjawabkan, Prof. Ya. Parti kerajaan perpaduan 18 parti. Jadi kalau kita nak berlaku adil, senaraikanlah semua. UMNO, PKR, PAN, DAP, Amanah, PAN tu Amanah lah. Lepas tu parti-parti di Sabah, parti-parti di Sarawak, senarai semua, barulah adil. Bukan hanya UMNO dan DAP membentuk kerajaan ini. Pada ketika PAS bersama DAP, Pakatan Rakyat ke apa dulu, Prof tahu sejarah itu, ramai orang tahu sejarah itu, tak ada pula timbul isu-isu. Sebab pada ketika itu PAS sedap. PAS DAP, PAS sedap lah kan. Cuma laju-laju sebut PAS sedap. PAS sedap, ya. Lepas tu, dalam kami tahu pemimpin UMNO antara yang tak paling tak suka dengan DAP ni Dr. Mahathir. Dalam kursus-kursus dia kata begitu begini. Tapi tiba-tiba dia U-turn, PRU yang ke 14, dia bersama DAP. Bersatulah parti dia, parti bersatu bersama DAP. Bersatu tak timbul apa pun sebab masa tu bersedap. Sedap. BER. Bersedap kepada bersedap. Apabila kita dah terlibat dalam 18 parti, ada DAP di situ, macam-macam dituduh. Walhal mereka telah dulu bersama. Kenapa mereka boleh bersama? Sebab DAP bukan parti haram. DAP parti yang menjunjung perlembagaan negara Malaysia. Di dalamnya ada Islam, agama persekutuan, di dalamnya ada hak istimewa, di dalamnya ada Raja Melayu, di dalamnya ada bahasa Melayu yang diterima oleh DAP. Kalau DAP tidak menerima perlembagaan, maka dia parti haram. Ni parti dia tidak haram. Ini perkataan itu datang daripada Anthony Lok, Susah Agung DAP sendiri. Dalam satu ceramah saya duduk depan, saya dengar. Dia kata kenapa kami tidak diharamkan sejak daripada dulu sampai sekarang. Sebab parti DAP menjunjung perlembagaan yang ada 4 perkara utama perjuangan UMNO. Oleh itu sebab masa bersama dengan PAS mereka boleh terima, dan bersama dengan Bersatu mereka boleh terima DAP. Tetapi apabila kami ada terlibat dengan 17 parti yang lain, kami pula dibelasah siang malam. AMDAP. Dalam Dewan Rakyat pun orang sebut.
Itulah politik. Jadi, bagaimana di Perak Kecil, Air Kuning, Datuk Seri lihat ni yang ke-13. Apakah sudah ada perubahan sentimen persepsi hubungan di antara UMNO dan DAP ini? Dan apakah penyokong DAP akan keluar dan melihat ini adalah calon kerajaan perpaduan? Saya harap begitu. Saya harap mereka akan keluar ramai. Cuma ini cabaran pada kami lah. Bukan hanya nak mengeluarkan pengundi Cina, tapi juga nak mengeluarkan pengundi Melayu yang baru saja balik raya. Betul. Pengundi Cina pula baru cuti kan. Ya. Oleh kerana itu mereka nak cuti lagi. Saya ingin memberi pandangan pada mereka yang duduk di Kuala Lumpur, dekat aja Tapah Air Kuning ni. Sejam 40 minit. Itu kalau drive slow lah. Kalau drive laju sejam setengah. Drive laju lagi jangan melanggar lah. Jadi tak jauh dekat je. Balik sekejap, balik pukul 6 sampai pukul 8. Sampai pukul 8 masuk sekolah mengundi. Lepas tu mengundi pangkah BN. Kemudian jumpalah mak ayah. Kalau tak nak pangkah BN, saya dengan ini ingin memberi nasihat dari hati yang tulus. Jangan balik. Jangan balik. Jangan balik. Apa signifikannya PRK Air Kuning ni, Datuk Seri? Apa pentingnya? Kita nak menunjukkan bahawa UMNO masih diterima di kalangan masyarakat Melayu, di kalangan masyarakat berbilang kaum. Sebab kita telah diterima oleh masyarakat Melayu di Nenggiri. Sebab majoriti Melayu lah di Nenggiri. Kemudian kita diterima juga dengan pelbagai rencam komponen masyarakat Melayu, Cina, India di mahkota. Yang ini komposisinya daripada 31,000 pengundi, lebih kurang Melayu 57%, Cina 22%, India 14%, asli 7%. Menarik komposisi kaum dalam Air Kuning. Jadi kalau kita menang dan menang besar, ini menunjukkan pelbagai kaum bukan hanya Melayu bersetuju dengan UMNO dan Barisan Nasional. Supaya siri persetujuan itu kita dah dapat di Nenggiri, kawasan kalah jadi menang. Kemudian kita dapat di mahkota, memegang rekod majoriti terbesar pilihan raya kecil sejak beberapa lama, dan di Air Kuning kita kekal kembali. Air Kuning ni menarik sebab tapah parlimen MIC. Sarah. Ya, Saraban. Ya. Datuk Seri Sarabanan, Timbalan, Presiden MIC. Kemudian Cenderiang MCA. Chong. Kemudian kita UMNO di Air Kuning. Jadi itu komponen dalam Barisan Nasional. Ya. Air Kuning, Cenderiang dan Tapah merupakan komponen Barisan Nasional. Dia menunjukkan perpaduan parti kita BN. Gini Datuk Seri sebenarnya Datuk Seri katakan kursi Parlimen Tapah BN MIC, Datuk Seri Sarawanan, Cenderiang dirampas MCA 2018, kalah kepada Peja. Beberapa belah undi je pun. Ya, 39. Ya. Lepas tu menang balik dalam PRN 2022. Ya. Dan Air Kuning memang kubu kuat UMNO lah. Ya. Jadi bagaimana kerjasama dalam BN tu sendiri? Bila ada MIC, ada MCA, ada UMNO, apakah sudah ada satu kerjasama yang lebih baik berbanding sebelum ini? Ya, semalam contoh, terpulang bila podcast ni akan live ya, 2-3 hari, di sebelah kiri saya adalah Ketua MCA Negeri Sembilan. Depan ni press ramai. Di sebelah kanan saya ada lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Itu satu contoh. Datuk Sarabanan memang berkempen ke sana kemari. Lepas itu malam yang saya berceramah di PDM Baner, separuh Melayu, separuh India. Pada India tu Friends of BN, IPF. Ketua dia mengingatkan saya, Datuk, dulu Tan Sri Panditan. Tan Sri dia Ya, Tan Sri Panditan. Panditan dah mendiang lah Mendiang ya. merupakan ahli parlimen Tapah yang pertama, dia kata. Selepas UMNO diberi kepada MIC, pada ketika itu Panditan bukan IPF. Dan dia orang mengingatkan saya tentang perkara itu. Berarti usaha pelbagai parti ini menarik lah.
Saya gembira melihat. Kemudian saya juga berceramah ada satu PDM tu orang asli. Beberapa orang Melayu duduk sebelah-sebelah. Orang asli. Kita tahulah dia orang asli, kita pun bertanya dia orang asli. Orang asli dia agama bukan Islam lah antara yang hadir tu. Jadi contoh bagaimana kepelbagaian yang menarik di Air Kuning. Dan kalau menang ni satu komposisi yang cukup menarik lah. Dia bukan macam Nenggiri 98% gitu ya. Ini memang komposisi yang cukup baik. 57, 22, 14, lebih kepada 7. national composition lah macam betul. model national lah tu kan. Betul. Tu Sri, apa ni kalau kita perhatikan kepada Kopi ni sedap lah. Sedap Ya. kopi Nak tambah lagi. Boleh? nak panas ke sejuk tu Sri? Panas. Itu sembang masuk kan tak jadi hal kan? Tak jadi hal. Boleh. Sebab kita ini TV Santai kita je kan? TV TV kita. Dulu kena masuk TV baru ke udara kan. Sekarang ni kalau kita tak dapat masuk TV, kita buat TV kita buat sendiri ya. Sometimes lebih banyak daripada orang yang menonton daripada TV lah sekarang. Macam saya pun nak buat jugalah macam ni. Kena ada satu kot. Kena ada satu. Tu Sri, di mana kekuatan BN sebenarnya? Kalau kita perhatikan ramai bercakap calon adalah setiausaha UMNO, tidak dipilih timbalan ketua bahagian, tidak dipilih ketua pemuda. Apa mesej yang Datuk Sri nak sampaikan kepada penyokong Tega BN dan juga penyokong atas parti dan juga pengundi muda yang berumur 18 hingga 39 kat situ dalam lingkungan 46%? Apa mesej nak sampaikan? Undilah calon Dr. Yusri ni. Tidak ada yang tidak baik pada Fahmi ya. Ketua pemuda yang shortlisted juga ada 8 orang, lepas tu 2 orang menarik diri, iaitu ketua wanita tidak sihat, ketua puteri mungkin dia tidak confident lagi. Jadi pemangku ketua bahagian, timbalan, naib, ketua penerangan, bendahari, susah bahagian, 6 orang yang tinggal. Jadi daripada 6 orang itu diberilah nama kepada presiden. Dah diperhalusi oleh Datuk Seri Syakrani, pengurusi perhubungan. Mereka berdua lah akhirnya memilih shortlisted berapa tu, 2 katanya, lepas tu tinggal 1. Jadi mesejnya ialah begini. Di Nenggiri 53%, 40 tahun dan ke bawah. Yang ini 45-46%. Oleh itu ada 54% berumur 40 tahun ke atas. Kita memilih calon berumur 53++. Lepas tu ketika dia tu baru 54, betul-betul 54 tahun. Dia tidaklah terlalu muda, dia tidak terlalu tua. 54 pertengahan. Nak tahu siapa dia punya tanda aras? Yang 100 tahun lah tanda aras. Saya tak nak menyebut namanya lah. Jadi dia pertengahan, betul-betul pertengahan lah, 54 kan. Okey. Kemudian apa lagi? Message yang kita nak sampaikan. Kita tahulah yang kita nak lawan ustaz. Sebab calon PAS, dia mesti hantar ustaz ni. Walaupun mereka umum sehari selepas, tapi kami dah tahu dah, mereka mesti akan hantar ustaz. Ingat UMNO tak ada ustaz ke, Prof? Jadi itu satu lagi mesej. Ingat UMNO tak ada orang ada PhD ke? Itu satu lagi mesej. Ingat UMNO ni macam dulu-dulu kau orang pandai di Kerat. Itu satu lagi mesej. Jadi pelbagai mesej. Dan dia juga memberikan semangat kepada susah bahagian seluruh Malaysia. Aku pun ada chance. Susah bahagian adalah ketua pentadbir parti di seluruh negara yang duduk hampir full time di pejabat bahagian masing-masing. Kita ada 191 bahagian. Macam di Pontian, susah bahagian saya nama Datuk Jais Osman. Dia duduk dekat office bersama dengan staf yang lain. Dialah kepala di Pontian itu ketika saya pergi ke sana kemari. Jadi susah bahagian adalah penggerak utama di setiap bahagian. Kita nak membagi mesej motivasi pada susah bahagian, jaga diri baik-baik, cari pendidikan tinggi-tinggi, jaga perangai elok-elok, susah bahagian juga boleh jadi calon. Begitu. Tidak terlalu tua, Prof. 54 tidak tua kan. Boleh tambah 3 lagi. Satu lagi mesej. Doktor Ustaz Yusri Bakir ini isteri di China. Isteri di China.
Tapi yalah, dia ambil anak angkat dan sebagainya. Saya jumpa. Lepas tu dia ada anak 4 orang, 4 lulusan universiti. Lepas tu ayah dia guru agama kemas. Guru yang mengajar agama di masjid-masjid dan ramai pengikut di kawasan Air Kuning. Jadi ini semua diambil kira. Lepas itu Yusri juga pernah jadi guru di Air Kuning. Sebelum dia jadi pensyarah di Institut Pendidikan Guru Cawangan Ipoh. Dan dia jadi ketua jabatan, kemudian dia letak jawatan lah. Dia dah letak jawatan. Jadi banyak mesej di situ. Ya, calon dia berlatar belakangkan agama, so mungkin ada peluang untuk to convince, yakinkan 54% ni. Ya, 57 itu hasrat Barisan Nasional. Tapi dari segi imej pendidik itu untuk semua kaum. Ya, untuk semua kaum. Bagaimana baru-baru ni saya lihat yang amat berhormat Sanusi, Menteri Besar Kedah, dia mulakan ceramah dia dengan menyanyi lagu, pantun. Dia kata dia tak cakap tentang bantai, dia cakap saya nak balas pantun Datuk Seri Ahmad Mazlan. Dia pun buat tiga pantun lah. Tapi dalam konteks ceramah dia ada sentuh tentang janji-janji yang tidak dapat ditunaikan oleh Kerajaan Pakatan dan juga PMX sebelum ni PRU 15, 14 sebagainya.